Harga emas naik kita happy, harga emas turun pun kita happy. So, kita berada di posisi yang mana? Istilah kita nak kedua-dua adalah kita happy, betul tak? So kalau kita nak happy kepada kedua-dua pergerakan harga emas ni, kita kena letakkan posisi kita di dalam posisi sebagai gold saver, bukannya gold investor. Macam kami, dealer emas public go, saya dua-dua saya buat, iaitu sebagai penyimpan emas dan juga peniaga emas. So maksudnya, saya akan untung ketika harga emas naik sebab nilai harta saya semakin naik. So apabila harga emas turun, saya semakin untung juga. Sebab apa? Sebab customer-customer saya akan mula membeli emas dengan jumlah yang banyak. Sebab sekarang ni harga emas mengalami penurunan. Waktu inilah untuk kita tambah simpanan kita dengan lebih banyak. So, customer-customer yang beli emas ketika harga emas rendah, dia adalah customer yang berilmu sebab dia faham. Dia sentiasa konsisten menyimpan emas. Harga emas naik, dia konsisten menyimpan. Harga emas turun, dia beli dengan lebih banyak lagi. Yang penting jumlah gerai emas dia semakin lama semakin bertambah dan dia kaya dengan emas. So, anda yang berada simpanan emas, nak kaya dengan simpanan emas, nak dapat ilmu yang betul, boleh simak maklumat saya akan bantu guide anda untuk kaya dengan emas.